terima kasih kerana bersama dengan kita. Sampai itu juga saya nak perkenalkan dahulu sebelum kita nak mulakan kita punya report kita. Kita mulakan dulu dengan host kita, Mira Jelawak. Semua kenal lah Mira Jelawak. Kenal Kenal. Okey, dia dulu bersama dengan Sabu Apek gitu-gitu. Didi memang sekarang tengah viral. Ada kes-kes yang sedang di Okey. Ini Osman. Osman ni kita punya cameraman seniman dan juga dia pun ada banyak buat untuk behind scene yang antara yang topnya dia buat dengan UA behind scene untuk UA apa yang tu man pulang Habis. Pakai mic. Okey. Tak dengar. Masuk ni tapi Baik standby. Kesenangan standby. Dia tak ada. Lepas tu ini Abang Ben apa tu cameraman otai kita. Dia lah yang bermula iaitu Jejak Rasul TV3 tu. banyak amat ni viral ni tak boleh kan. Tak apa. Ini memang dia awal Tak tolong kau. Syak ni anak murid dia. Anak murid yang dibawa untuk mana-mana syuting. So dia banyak belajar daripada Abang Ben lah. Abang Ben ni banyak melahirkan juga iaitu cameraman ni. Abang Ben ni Cina lah melahirkan. Dia. Dia dua jantina. Bentuk Koji Sky Koji Sky. Dia iaitu kompos untuk drama-drama RTM. Tak ada pakai Bentang Kembang pula. Pakai dia banyak kompos lah untuk RTM sebab ni kau klik dia sembunyi dekat RTM lah. Kau klik tak. Mana baju dia. So sampai tu dia ada band juga. Sembunyi kan. Klik video ni. Masuk di set dalam. Tak dalam. Tak dalam. Bunyi kan dia. Dia ada band juga. Okey. Lepas tu macam ni. Itu masuk kan. Lepas tu kita kasi baju dia. Mana kita cakap muka tak ada. Balik dah. Abang Salim. Abang Salim. Kamera nampak tak? Nampak pelik tak? Tak. Okey. Tak okey. Okey lah. Okey. Lepas tu kita hanya ada dua segmen saja. Segmen pertama perkenalkan para tetamu jemputan kita. Segmen kedua itulah yang penting iaitu hot topic kita iaitu seram tadi lah. Semua orang maklum seram tu bukan seram hantu, adalah seram dia dalam jatuh bangunnya dalam bidang apa yang dia ceburi sekarang. Lepas tu di last ada game show bersama dengan Koji Sky. Lepas tu kita tutup lah. Okey, itu saja, simple je. So Mi dan juga Didi kalau ada salah apa kan angkat tangan. So supaya nak queue kita kat sini kan, senang nak edit. 5 second run balik. Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Cakap balik apa nak cakap. Okey, lain semua dah okey. Okey, tak apa sebelum kita